saingi budaya kita, saya memilih keropok leko. Okey, saya ingin memperkenalkan sebuah kedai keropok leko losong yang terkenal di Terengganu. Kedai ini terletak di Kampung Gerai, iaitu Kampung Batal Gergaji, Bampiran Bukit Kendat, Besut, Terengganu. Kedai ini dikenali sebagai penghasilan dengan kepok losong yang segar dan berkualiti tinggi. Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ini saya akan temuduga salah seorang pekerja Cik Soho keropok leko losong. Okey, boleh tak Kak perkenalkan diri dulu? Nama saya Yana, saya salah seorang pekerja Cik Soho Trading lah. Kedai keropok Kampung Gerai. Okey, boleh tak Kak Yana cerita berapa lama dah Kak Yana kerja kat sini? Saya dah kerja selama 5 tahun lah dalam kedai keropok ni. Okey, Kak Yana kat kedai ni bahagian apa Kak Yana handle? Sini saya jual lah depan tu. Kalau bagi proses tu orang lain lah. Okey, berapa orang pekerja sini? Sini dalam 5 orang lah. 3 orang lelaki, 2 orang puan. Okey, 3 puan, 2 lelaki. Okey, berdasarkan Kak Yana kerja Kak Yana berapa tahun anggaran kedai ni buka? Kedai ni dalam 20 tahun dah lah rasanya. Sebab Lama lama dah dah lah. lah. So, token dia lelaki ke apa? Tapi yang lelaki puan, dua token. Okey, okey, saya nak tanyalah berdasarkan Kak Yana kerja lah banyak dalam 5 tahun lebih. Budak Kak Yana bila waktu time puncak kedai ni? Time tu kalau nak ramai lah customer, waktu cuti sekolah lah. Waktu cuti sekolah, ramai lah orang. Kalau hari biasa je lah. Okay, terima kasih Kak Yana. Okey, bahan pertamanya ialah ikan tambak atau ikan selayang. Mengapa kita memilih ikan ini? Hal ini kerana isi ikan tambak dan ikan selayang lebih manis serta mempunyai tekstur yang lembut berbanding ikan yang lain. Selain itu, ikan ini juga mudah didapati dan sesuai untuk menghasilkan rasa keropok leko yang lebih sedap dan asli. Seterusnya, bahan kedua ialah tepung sagu. Mengapa kita menggunakan tepung sagu, tidak menggunakan tepung lain? Tepung sagu berfungsi untuk memberikan tekstur yang kenyal dan lembut pada keropok leko, dan ia juga dapat membantu adunan menjadi lebih sebati dan tidak mudah hancur semasa proses merebus atau menggoreng. Selain itu, penggunaan tepung sagu ini juga menjadikan keropok leko lebih elastik dan lebih enak bila dimakan. Okey, seterusnya saya ingin memperkenalkan salah seorang pekerja di bahagian pembuatan keropok leko. Beliau dikenali sebagai Kak Ia yang berumur 38 tahun. Kak Ia merupakan seorang pekerja yang sangat berpengalaman serta mahir. Okey, seperti itu nampak ada isi ikan tambak yang dikisar atau ikan selayang dikisar dan tepung sagu, iaitu tambahan peralatan yang digunakan iaitu pisau mengisi lebar. Itu pisau ni digunakan seperti kita nampak. Kak Ia ni dia orang Besut panggil ataupun orang Terengganu panggil, orang panggil gentel keropok leko. Okey, pisau tu diguna untuk mengikis isi-isi ikan lah. Okey, selepas mengganti keropok leko, Kak Ia menggoreng keropok leko selama 5 minit. Okey, selepas meminat, ni tada, ni hasilnya keropok leko goreng. Dan yang kedua ni merupakan keropok leko yang direbus. Okey, ni keropok leko rebus. Okey, dia berlainan saiz dan berlainan harga. Dia ikut saiz lah. Yang ni besar sikit, so harga dia lain. Okey, seterusnya terdapat juga keropok leko bawang. Keropok leko bawang ni resipi tambahan dia adalah tambah bawang je dalam isi keropok tu. Dan terusnya, ni yang keropok leko losong rebus. Okey, macam kita nampak, keropok losong goreng ni memang hot seller. Memang letak je habis. So, dia juga
ada buat kerupuk lontong goreng cheese dan sarta popia. Okey, yang dalam tong orange itu kerupuk lontong yang telah direbus. Okey, terdapat juga macam saya tengok ini. Okey, terdapat juga kerupuk yang panggil kerupuk goreng baby. Yang side dia cute-cute je, dan tu kerupuk goreng biasa. Yang ni kerupuk goreng sira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan video yang saya rakam, seperti yang kita dapat lihat, pemilik kedai tersebut tidak menunjukkan prosedur secara terperinci. Video ini merakamkan pembuatan kerupuk lepo. Namun kita dapat perhatikan bahawa tanpa langkah awal pemprosesan bahan mentah tidak ditunjukkan dengan jelas. Dan kita lihat pembuatan kerupuk lepo bermula daripada nasinya isi-ikan bersama telur. Di sini kita boleh perasan bahawa terdapat beberapa versi yang dapat dielakkan oleh pemilik kedai tersebut. Misalnya ia mungkin melibatkan sensitiviti atau hak milik dalaman yang mereka ingin dikejar. Jadi sebagai penonton, kita dapat memahami bahawa ada beberapa prosedur yang tidak dapat disebutkan, tapi ia tetap memastikan kualiti dan kesegaran kerupuk lepo yang One is the loneliest number that you'll ever do.